Dah lama tak deep clean mesin basuh. So hari ni nak deep clean mesin basuh sebab dah kotor teruk sangat dah ni. Korang nampak tak macam ada seredak kotoran macam ni yang dia keluar daripada lubang-lubang mesin basuh tu. Bila kita basuh baju, dia melekat-lekat dekat mesin basuh. So hari ni saya nak cuba deep clean lah guna Eco Tub Clean. Dia punya filter pun dah nampak kotor sangat dah. So saya nak kena buka cuci jugalah. Nampak tu kotor gila. Ni saya ada serbuk untuk cuci tub mesin basuh. Serbuk ni saya beli dekat Mr. DIY. Saya tak pastilah tahap keberkesanannya. Saya dah guna sekali, nampak okey lah. Untuk yang ni dia dah memang kotor teruk kan. Dia tengoklah dia berhasil ke tak. Untuk mesin yang jenama Samsung ni, ni macam ni je lah cara dia. Power, lepas tu pilih dekat Eco Tub Clean. Dia ambil masa 2 jam jugalah. 20 jam pula. 2 jam dia ambil masa untuk clean. Lepas 2 jam nanti kita tengok hasil dia macam mana. Sementara tu saya nak deep clean juga microwave dan juga beberapa perkakasan elektrik yang ada kat rumah ni lah. Untuk microwave ni saya cuma guna soda bikarbonat campur dengan cuka sikit. Lepas tu tak air. Lepas tu wapkanlah dalam microwave ni. Nanti dia dah berwap, nanti kita cuci je. Wap-wap dia dah keluar kan dekat dalam microwave tu. So kita ambil kain, lap-lap je. Microwave ni brand Samsung. Kapasiti dia besar jugalah. Cuma saya lupa berapa liter dia. Dah lama dah beli. Okey je lah brand ni. Next nak cuci air fryer pula. Air fryer ni memang kerap guna. So memang nampak kotor jugalah kan. Walaupun saya selalu guna dia punya kertas lapik tu. Tapi kadang-kadang air minyak daripada goreng-gorengan tu dia keluar juga, terkena juga dekat besi-besi dia. So kena cuci jugalah. Dekat jaring dia ni dia ada macam getah tu. So kena cabut dulu. Kalau tidak jatuh terus hilang, tak jumpa dah. Dah kecil sangat kan. So kena cuci jugalah benda getah tu.
So dah siap cuci body dia. Ni lap kering-kering, masukkanlah balik. Ni pun kita pasang balik dia punya getah kecil tepi dia tu. Getah ni nak elak dalam dia tercalar je. So settle air fryer. Next nak cuci blender pula. Untuk blender ni kadang-kadang bila kita blend ada lelehan air, air daripada blender tu kan. So dia jadi macam berdaki jugalah. Kenalah juga cuci. Ni selalu jugalah saya cuci. Periuk nasi pun kerak-kerak daripada air nasi tu kan, kadang-kadang dia melekat macam berkerak sikit dekat body dia. So kita kena lap-lap cuci jugalah. Ni saya guna air panas daripada yang dekat microwave tadi je, untuk bagi lembutkan sikit kerak-kerak yang ada dekat body periuk nasi ni. Okey, itu je peralatan dapur yang ada. So settle dah. Nak masak nasi dulu. So kita masak nasi dulu lah. Atas serak ni pun macam nak kena cuci juga ni. Dia selalu jadi macam kesan hitam-hitam sikit. Tak tahulah kenapa. Mungkin kotor bercampur dengan wak minyak kita masak kat dapur kan. So dia bercampur bau. Jadilah dia macam hitam-hitam melekit sikit. So nanti kena cuci juga. Nak masak lauk tengah hari pula. Hari ni cuma buat ayam masak kicap je. So ni masak kicap biasa je lah kan. Tumis empat kawan, bawang-bawang, masuk cili. Saya kalau buat masak kicap saya letak cili. Ada juga orang buat masak kicap tak letak cili kan, diorang terus letak kicap. Tapi saya suka letak cili untuk bagi dia extra pedas. Okay, lepas tu dah pecah minyak, kita masuk ke air. Lepas tu ni campuran kicap pekat, kicap manis. Saya tambah sos sikit, sos cili dengan sos tomato. So tak payah letak asam dah. Okay, lepas tu ayam goreng kat air fryer je. Okay, lepas tu boleh terus masuk. Dan kacau-kacau letak potongan cili padi, cili merah and bawang Holland sikit. Dah siap. Bila dah letak banyak sos-sos, saya tak letak sebut perasa apa dah lah. Sebab dia memang dah ada rasa dah. Dah mendung dah. Nak hujan ni. Dah gelap dah dalam rumah. Tak nampak dah rupa masak kicapnya. Kena brighten setelah nanti. Mesin basuh dah stop dah. 2 jam berlalu. So dalam dia korang nampak tak? Ya Allah, dia keluar habis semua kotoran kat dalam tu. Saya rasa bahagian bawah pemutar tu kotor lah saya rasa. Sebab dia dah memang tak pergi. Tak apalah, kita cuci dulu dia punya filter ni. Kita tengok nanti macam mana kejadian dia. Lepas dah cuci dalam tub tu, nanti saya nak
Cuba putar semula tengok. Okey dah, bersih lah sikit kan. Punya ni. Tak tahulah sebab benda ni ke atau sebab apa. Kita nak cuba je lah dulu. So ni saya nak cuci juga kat dalam tu. Dia bergerak jugalah kat dalam tempat filter tu kan. Cuci juga dekat bahagian keliling atas ni. Dah berdaki jugalah. Lama dah tak lap. Kadang-kadang dia kesan air sabun kan. So kena jugalah cuci. Dah lap bersih dah. So kita letak balik dia punya filter. Ni saya harap saya test putar ni dia okey lah nanti. Dah tak ada dah keluar. Drawer deterjen ni dia memang tak boleh nak cuci sampai bersih dah sebab bekas sabun dia tu dah terlalu bergerak keras dah. So kita cuci sekadarnya je lah. Dekat bahagian celah atas tu. And ni bahagian dalam dia tu cuci setakat mana dia boleh keluar. Settle dah. Kita cuma lap bahagian penutup atas je dah siap. Okay, lepas tu saya nak test putar biasa balik. Tengok dia keluar ke tak. Saya dah test putar biasa lepas cuci tu kan. Dia keluar juga seredak-seredak tu. Mungkin kena cuci dia punya pemutar lah. Okay, so itu je video kita kali ini.